Makan. Assalamualaikum guys, welcome back to Fazul Azwan channel. Salam serat, salam tu Wabi. Pagi ni sangat-sangat special guys. Sebab apa special? Ini dia, aku nak anjingkan rod terbaru USP Fishing, iaitu USP Triton. Kat aku ni spek yang paling rendah lah, 6 kaki, 614, 2 section. Yang penting bawah ni guys, korang tengok, versatile guys, versatile. Okay guys, so rod ni hadir dalam 2 section. Dia ada 8, cincin dia stainless steel. Okay, so dekat bahagian handle ni menggunakan rear seat daripada USP Fishing lah. Okay, dan dekat dia punya EVA ni, dekat pemegang ni EVA ni, USP ada upgrade sikit. Dia buat macam getah lah, untuk grip, untuk grip handle ni dengan pattern sisik ikan haruan, fish scale dan sisik ikan haruan, nampak tu. Atas ni pun sama juga. Memang sur. Kalau korang tengok dia punya dekat blank ni ada mention Seacross teknologi. Makna kata rod ni dia punya wrapping dia memang terbaik lah. Juga ada punya blank menggunakan Carbon Max Gen 2. Gen 2 kalau Gen 1 pun dah power, Gen 2 apatah lagi guys. So belah bawah ni macam biasa guys, USP mengekalkan lagi MPS, mati point support. So bila kita casting, kita boleh letak kat bawah ni, maknanya dia akan support lagi. Bila kita cast, kita boleh hantar lure dengan tepat lah. Okay, so jom kita tengok macam mana kepaduan rod baru ni. Aku pairkan dengan ESP Sonic, dan juga tali yang terbaru daripada USP Fishing, ESP Imo Plus 426. Sesuai lah untuk main kawasan-kawasan yang semak-semak macam ni. 426 memang sesuai guys. So let's go fishing. Okay guys, so pagi ni kita guna SP lah. Sebab kawasan-kawasan ni kita nak pujuk, biasanya kita guna SP lah untuk pujuk haruan-haruan yang menyorok di dalam air. Kita guna SP lah. Tengok macam mana dia punya hasil. Ni tali yang aku cakap tadi, ESP Imo Plus 426. Yang aku pakai ni warna golden yellow, dia ada aqua coating. Okay, yang sebelum ni 826. So ini 426, harga dia RM36. Kat sini korang tengok, bila dia buat aqua coating ni, dia menghasilkan 30% lagi kuat dan juga lagi lancar lah. Okay, so meaning that satu tali ni bersamaan dengan 26 kali weavers, lilitan kecil-kecil ni. Sebab tu dia kuat. So jom kita test. Anak dah bang. Ke dah kena ambil lah? Takut dah kena ambil tak? Okay guys, let's go. First cast of the day menggunakan rod terbaru dari USP Fishing. Okay guys, dari segi stability rod ni okey kan. Okey, ringan, rod ni ringan. Sensitivity pun ada sebab tip depan ni lembut tau.
Atas bawah ni memang stiff lah, sebab dia action fast. Tapi bila depan ni dia lembut. So ni parit baru korek guys, kan. Parit ni lama ni, aku rasa baru korek ni, kan. So kita test jap sini, kan. Kita try kat situ jap, kan. Aku macam nak pakai soft rock sekejap lagi lah. Kita pakai SP dulu. Ya, strike pertama, geng. Menggunakan rod daripada ESP Triton. Mantap. Aku nak minta Abang Adi ambil gambar jap. Ambil gambar penting, geng. ESP Triton, geng. Mantap. Okay, foto lagi sekejap. Gasak, weh. Baru korek ni, ho. Baru korek sangat-sangat. Jam, pengantin baru, okey. Oh, kau. Lambat dah strike. Tak try belakang ke? Ibu, pagi. Morning. Oh, ya. Tak buka lah pintu anti tu. Curut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak dekat. Wih, anak, geng. Ada anak, geng. Mak. Ada lagi ke ni? Macam lucut tu. Ada lagi ni. Ada lagi ke? Mak dia ambil tu. Ada lagi ni, ada lagi. Oh, ada lagi mak dia. Besar mak dia ni. Macam mana ni siap? Mak besar. So geng. Besar geng mak dia. Ya.
Ui, besar geng mak dia geng. Besar lah mak dia ni. Tua. Apa padu geng. Okay guys, so ini hari dapat lesen besar geng. Kan menggunakan rod USP Triton akan keluar petang 11.10. So hasil dia mama haruan guys. Tu dia. Padu geng, saiz geng. Sekilo ada kot. Memang padu geng USP Triton. Tadi dia bawa bawah pelepah, tapi aku berjaya bawa keluar. So tali ni memang terbukti memang lasak tali ni kan. Memang lasak guys tali ni guys. Di bawah sawit pun selamba kupah kan, bergesel dengan pelepah sawit pun tak putus. Tu sebab aku prefer korang guna 4 sulam lah. Ni ESP dah keluarkan Himo Plus 426. So korang boleh gunakan tali ni lah. Memang mantap geng. Besar geng haruan dia. Padu. Alhamdulillah strike menggunakan ESP Triton. Rod terbaru dari Fishing, tak lama lagi keluar, bulan 10 pertengahan. So ni hasilnya mama. So kita try timbang sekejap, tengok berapa berat dia. Nimbang semua siap. Okey, try timbang sekejap. Kosong. Macam tak sampai sekilo. Lebih kurang sekilo lah. Kilo. Lebih kurang kilo. Tapi tolak dia punya ni dalam 900 lah. Ni dalam 100 lebih lah dia punya berat. Mantap. Oh, ada anak. Bukan. Patut ada marah, ada anak. Nombor 2. Ada anak tu, yang lain punya. Tak apa, kita pujuk. Oh, aduh. Tersangkut depan ni. Ya. Alamak. Aduh, lucut geng. Dah nak sampai tepi lah. Sayang geng. Aduh. Dia terlucut pula. Aduh. Tak ada rezeki lah geng. Tak ada rezeki nak bergambar dengan Triton.